Selamat petang. Saya Abang Pang. Hari ini saya nak rekomen kawan-kawan ini kereta. Sebab ini kereta pun murah juga. Tahun 2013. Hyundai Starex. Hyundai Starex 2.5 punya. Auto lah, ini auto. Okey, ini boleh bawa 11 orang lah. Okey, harga cuma jual 29,800 harga cash. Sebab sekarang macam ni punya kereta sudah murah, Okey. Boleh bawa banyak orang, lepas tu harga pun tak mahal. MPV car lah. Okey, saya tahun 2023, 35 minggu, belakang tahun 2024. Okey, cat kita sudah spray lah. Kita sudah spray aircon sejuk. Depan dengan belakang. Sebab ini Starex, dia kondenser ada dua. Satu depan, belakang pun kena cek. Belakang punya aircon pun sejuk. Dua biji lah. Okey, dalam warna leather, warna orange. Okey, pintu pun sama juga. Okey, mileage 155,000. Ada Pioneer punya itu Android player lah. Pioneer punya LCD, touchscreen LCD. Dashboard semua cantik. Okey. Belakang macam ni. Dia dua pintu tapi manual je lah. Manual je. Okey, macam ni. Sini boleh duduk 3. Sini pun satu baris 3, belakang pun 3. Okey, depan pun 3. Boleh duduk banyak orang. Tengok banyak kemas, banyak cantik. Lepas tu leather kita tak pernah tukar. Boleh nampak dia hitam-hitam lah. Tak pernah tukar. Okey, tahun 2013 tahun 2013. Untuk jual cash sahaja. Cash body sahaja. Belakang macam ni. Okey. Hyundai Starex Royal. Harga jual 29,800. Cat kita sudah spray lah. Memang langsung tak payah tengok. Okey. Engine gearbox tak ada masalah. Jalan diesel punya. Ini kereta jalan diesel punya. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta untuk bawa banyak orang punya. Bukan 7, bukan 5 orang punya. Ini boleh duduk 10, 11, 12. Kita sini ada sebiji murah-murah aja. 29,800. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos.